Kalau saya lah ada duit RM100,000 punya bajet, saya tak fikir panjang dah. Memang inilah pilihan yang terbaik. Toyota Grand Hiace Motorhome. Dekat katil bawah ni, dia macam puzzle kau nak pasang. Tepi ni saya tambah tadi. Nampak tak? Boleh tutup. So kau nak tukar je meja je ni. Ni letak belakang rumah. Sini. Selitkan. Okey. Buka ni. Yang bawah ni tadi 2 orang boleh tidur. Lepas tu cuba naik atas. Atas pun boleh 2 orang. Atas lah tu. 2 orang atau 3 orang budak boleh muat lah atas ni. Sini sekarang meja. Dengan fridge, sinki. Tapi kalau siapa yang kreatif nak tukar sini jadi tempat duduk pun boleh. Boleh tempat duduk, tarik jadi katil. Terpulang kepada cita rasa masing-masing. Ini bahagian tandas dia. Tapi sekarang tak ada tangki air lagi tau. Cuma sinki tu ada tangki air. Sinki, tangki air 20 liter, grey water 20 liter. Jadi siapa yang beli motorhome ni, kena tambah sikit duit untuk beli tangki air, beli pipe dengan shower. Lepas tu lagi satu kena beli juga aircon ni sebab tak ada. Aircon rooftop boleh pilih lah 12 volt ke 24 volt ke. Battery system ni dia sekadar cukup untuk pam air kecil tu, kipas, lampu. Kalau nak aircon ni kena tukar satu set. Jadi kena spend lebih sikit. Mungkin dalam RM10,000 ke RM20,000 lah. Kena upgrade supaya dia lengkap. Daripada driver, mudah nak pergi belakang. Dan lagi satu aircon. Model ni biasanya ada aircon blower untuk penumpang belakang. Okey, tengok bahagian awning dia. Saya test awning dia. Ini tempat kasut. Ini tempat kasut sini. Sini. Gantung kat situ. Pusing. Okey, lancar. Licin. Ya, kalau nak jaga awning ni, dia boleh tahan lama kalau kita sentiasa tutup kalau nak tidur tu. Sebab malam nanti tak tahu, kadang-kadang angin kuat, ribut kan. Nak selamat, sebelum tidur, tutup ataupun sampai sini je, sikit je. Lepas tu serong sebelah. Dia ada kaki dalam ni. Okey. Ni, salah satu rendah supaya air tu mengalir jatuh sana. Kalau tak buat macam ni nanti bertakung ni. Dia cepat rosak awning tu.